anak saya. Dia kena breast cancer. Breast cancer, suspect breast cancer, and then saya bagi dia Alora Seamless Bra. Doktor kata 10 hari makan ubat, kalau tak baik is a cancer lah. Dia makan 10 hari tak baik. Dia takut, saya terus berikan dia Alora Bra, Seamless Bra. 10 hari dia pakai, dia pergi doktor, clear. 10 hari. Dia sis ke apa? Dia doktor kata macam kanser sebab dia ada benda putih-putih tu nampak macam kanser dan merebak. Tapi dia kata benda tu bengkak. Tapi bila dia pakai Alora Seamless Bra 10 hari, dia punya bengkak hilang. Doktor tengok yang dot-dot putih-putih semua pun dah tak ada. Ada hilang. Tak ada. Anak perempuan lah. Anak perempuan. 10 hari. 24 jam pakai. 24 jam dia pakai. Stage 1 ke stage I think not stage 1, dia doktor dah detect saja, kita cepat-cepat pakai Alora. Wow. So dan dia pakai Shuruto juga, ambil Shuruto. Ya. 10 days pergi doktor clear. Doktor pun surprise. Macam mana makan dia? Dia ambil 2 pagi 2 malam, 2 pagi 2 malam. Alright. So Alora dia pakai 24 hours. Until now dia pakai. Dan until now dia pakai, dia tak pernah tinggalkan. Sekarang dia pakai Alora Pants, dia pakai Alora Seamless Bra, dia pakai hand sock, scarf, armsleeve semua. Umur dia 35 tahun. Dia ada anak 3.